Alright, Assalamualaikum adik-kakak. Ini adalah Denza Dina dan ini adalah 3 sebab kenapa peti ais kat belakang ni EV MPV mewah paling laku di Malaysia. Okey, sebab pertama adalah dari segi dia punya reka bentuk. Yelah, sekali tengok macam nampak peti ais. Tapi bila dia tengok dekat-dekat Denza Dina ni, dia punya design ada sedikit berbeza lah dengan Alphard dengan Bellfire. Contoh dekat depan, anda boleh nampak lampu penuh LED dan dia juga ada DRL yang memanjang sampai ke bawah. Okey, untuk side profile tepi, dia sebenarnya agak sleek. Anda boleh tengok dia punya bumbung dia sporty. Start sini sampai terus ke belakang. Dan juga of course kereta ni agak besar, so dia pun pakai rim 18 inci, tayar Continental. Dan juga untuk bahagian belakang, belakang dia simple je. Belakang dia kotak macam tu, tapi saya suka kat belakang ni dia punya lampu sebab dia ada bentuk ni, arrow LED ni bagi saya nampak sangat cantik. So overall kereta ni mungkin tak seganas dia punya lawan, tapi at the same time okey apa, handsome apa. Okey, sebab kedua dekat adalah dari segi dia punya ruangan dalam yang sangat spacious dan juga banyak jajan. Contohnya dia punya dua kursi kat tengah ni, dia ada dua captain style chair sebab dia adalah 3-row punya MPV. Okey, kursi dua ni bukan setakat boleh adjust pakai power, bukan setakat ada ventilation aircon, dia juga ada function massage dan setiap kursi ni dia ada satu wireless charging pad, satu USB charging port dan juga dia ada control panel. So nak control segala benda, nak buka pintu, buka tingkap semua pakai skrin dekat sini saja. So tak payah nak tekan butang sangat. Okey, untuk bagi saya kursi dia okeylah, space not bad untuk 2-3 orang duduk, bagi saya tak ada masalah. Okey, selain daripada itu jajan dia lain dia ada, anda boleh tengok dekat pintu dia ada kemasan kayu, semua kursi dia pakai warna kulit. Memang sangat-sangat premium, bukan pakai tiruan punya. Okey, dia juga ada 14 speaker dan audio system, bunyi dia sangat sur. And auto Apple CarPlay ada, dia juga ada built-in peti sejuk. So nak sejukkan barang boleh, nak sejukkan cendol dan juga benda juga boleh jadi sebagai heater. So nak panaskan nasi anda pun boleh. Dan seperti itu, apa lagi anda nak? Semua ada dalam Denza Dina. Oh, tak lupa, sunroof ada 2. Okey, sebab yang ketiga adalah dari segi dia punya bateri, motor dan juga keselesaan. Okey, untuk model premium AW ni dia pakai 2 elektrik motor yang menghemburkan sejumlah kuasa 369 horsepower dan 480 Nm torque. 0 ke 100 6.9 saat saja untuk kereta besar gedabak macam ni. Dan bateri pula dia pakai bateri BYD Blade LFP 103 kWh capacity. So bateri ni boleh mengekalkan dia jarak EV sejauh 490 km. So takat nak pergi from KL to Johor, KL to Penang, satu charge tak ada masalah. Okey, charging pula dia ada 11 kW AC dan juga DC 166 kW. So 30 to 80% lebih kurang setengah jam gitulah. Tapi yang paling penting untuk kereta ni sebenarnya dia pakai sistem BYD Daihatsu C Adaptive Damper. So maknanya dia punya suspension dia dah tune untuk keselesaan. Dan kita dah try bawa kereta ni dari KL ke Johor. Dalam dia memang sangat selesa berbanding dengan model-model EV yang lain. Dan juga dalam dia punya NVH memang tip-top. Kat dalam bunyi senyap, tak bunyi langsung. Highway bunyi jalan memang tak langsung. So overall kereta ni untuk travel jauh memang so.